Apa you membenarkan anak-anak terdedah kepada sosial media untuk apa? Hai, Assalamualaikum. Saya percaya anda semua tahu apa yang berlaku kepada salah seorang content creator yang katanya telah pun ditahan ataupun menyerah diri, namun berada bersama pihak polis sekarang untuk membantu siasatan. Prosesnya adalah sekiranya anda salah diri ataupun ditahan, reman bukan dibuat hari ini. Hari ini adalah penahanan 24 jam pertama. Reman hanya akan dibuat besok di pohon di hadapan mahkamah di mana kes itu disiasatlah. Namun yang saya hendak kongsikan kepada anda pada hari ini adalah bukan isu tersebut, kerana sehingga pihak polis mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan siasatan, saya tidak boleh komen apa-apa berkaitan dengan isu tersebut. It is unethical. Tetapi berkaitan dengan bagaimana seorang dewasa boleh berhubung dengan seorang kanak-kanak. Yang pertama, saya rasa banyak konten saya sebelum ini telah saya cakap. Ibu bapa ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan anak-anak tidak didedahkan kepada social media. Macam mana anak-anak kita boleh akses kepada content creator, kemudian bertukar nombor telefon daripada DM kepada WhatsApp. Itu yang pertama. Yang kedua, kawal anak-anak. Jangan bagi mereka ada akaun TikTok. Jangan bagi mereka ada akaun Instagram. Jangan bagi mereka ada Twitter. Kenapa you membenarkan anak-anak terdedah kepada social media? Untuk apa? You bagi handphone untuk WhatsApp siapa? Kita sahaja kan, parents. You bagi telefon untuk apa? Untuk pastikan boleh berhubung kalau ada apa-apa isu. Kawal anak-anak kita. You have the responsibility untuk make sure anak-anak ini tidak terdedah kepada bahaya. Itu tanggungjawab ibu bapa. Kalau you nak bagi handphone, pastikan anak-anak ini tidak ada akses kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tindakan ibu dalam kes ini untuk memeriksa telefon anak is good already. Apabila berlaku perkara tersebut, dia terus block. Tetapi perkara pertama, kenapa anak ada handphone yang boleh akses kepada individu-individu yang tidak sepatutnya? Sepatutnya you hanya berhubung dengan keluarga sahaja dalam telefon tersebut. Because you are a child. Kanak-kanak secara umumnya dilindungi oleh ibu bapa. Tapi bila ibu bapa tidak tahu dengan siapa anak berkomunikasi, website apa yang dia tengok, social media apa yang dia tonton, video apa yang dia upload, video apa yang dia record, ini berlaku kepada banyak parents, kepada banyak kanak-kanak, because we are so addicted to social media. We allow our children to seek validation from outside. Sebab you tak ada masa untuk mengawal anak-anak, sebab you tak ada masa untuk tengok apa anak you buat, sebab you tak ada masa untuk pastikan bahawa anak-anaknya tidak ada berkomunikasi dengan mana-mana strangers. Sama yang berlaku dengan baru-baru ini, Roblox. You baru sedar anak ada komunikasi dengan individu dewasa dalam Roblox. Permainan game tu lah. So what you need to do is control your children. Di rumah, di luar adalah tanggungjawab you, bukan tanggungjawab cikgu. Okay? Sebab yang bagi handphone tu you. Kalau you berani bagi handphone, you patut bertanggungjawab 100% memastikan tidak ada sebarang perkara berlaku kepada anak-anak. No sexual communication. Nothing of such. Tidak ada website yang tidak sepatutnya ditengok. YouTube you kawal tak? You tengok tak anak you tengok YouTube apa? Kartun yang macam mana? You know how dangerous YouTube is? Walaupun YouTube Kids. Roblox tu dia main dengan siapa? PS5 dia main dengan siapa? WhatsApp dia check tak hari-hari? Tanya diri you sendiri. So this is maybe one of the case yang mak dia alert anak dia komunikasi dengan orang dewasa, terus buat laporan. Tetapi macam mana dengan parents yang tak tengok pun phone anak? Entah berapa banyak gambar yang telah bertukar. Jangan nanti daripada gambar bertukar-tukar komunikasi menjadi perkara yang lebih fizikal, terus kepada perkara yang lebih bahaya dan menjejaskan masa depan anak-anak. So fikir panjang sebelum bagi anak anda akses kepada social media. Alright? Anak-anak, tanggungjawab kita. Protect your children. Alright? Jaga diri anda. Video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.